Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini aku nak share dengan korang cara nak install RPM meter pada motor korang. So tak kisahlah korang pakai motor apa pun, motor LC ke, Washuku ke, RS ke, Modenas ke, Legenda ke, sama je sebab ni adalah meter universal. So mana-mana motor boleh pakai. Pakai platinum, pakai CDI, tak ada masalah. Sebelum aku memulakan pemasangan, aku akan terangkan serba sedikit lah tentang meter RPM ni. So kalau kat sini kita boleh tengok dia daripada 0 sampailah ke 13. Setiap satu ni mewakili 1000 RPM. So kalau dekat 13 ni maknanya 13,000 lah, gandaan 1000. Okey, ni meter. Kemudian kita ada wire dia. Kat belakang ni ada keluar 5 wire. Kalau korang perasan kat sini ada 2 wire yang panjang, hitam dan merah. Wire yang panjang ni adalah wire untuk lampu background meter ni. Bila malam, korang boleh nampak lah lampu kat belakang ni. Okey, lagi 3 wire ini adalah wire supply untuk meter itu sendiri dan juga wire signal. Wire kuning hitam ni adalah wire signal yang akan pergi ke CDI. Ataupun bukan CDI yang akan pergi ke coil api. Wire hitam ni adalah wire terminal plus ataupun positif. Dan wire yang warna hijau ni adalah wire untuk ground ataupun negatif terminal. Okey, korang perlukan wire. So aku ada wire warna merah saja, jadi aku pakai semua warna merah. Kalau cantik, korang pakailah color berbeza lah. Merah untuk positif, hitam untuk negatif, dan kuning ni aku gunakan sebagai wire signal. Jadi oleh kerana semua wire aku pakai adalah warna merah, aku dah siap marking lah. Wire hitam ni wire ground ataupun negatif. Yang merah ni aku tak tanda apa-apa, jadi dia adalah positif. Dan kuning ni adalah wire signal. Aku sarankan korang pakai wire yang tebal sikit. So wire ni tebal sikit aku beli. Untuk pasangkan wire ni ke meter RPM ni, aku gunakan bullet connector. Kalau korang beli dari kedai, dia dah siap dah. 3 ni memang dah ada bullet connector ni, male bullet connector. So aku tinggal beli female bullet connector dan pasang pada wire ni. So aku dah pasang. So kalau korang nak beli, boleh ada dekat Shopee, paling senang nak dapat, ataupun korang boleh pergi hardware. So ini bullet connector yang aku ada lah, female dan male. Okey, sebelum aku start pasang benda ni, aku akan tunjuklah kat mana aku pasang meter RPM ni. Aku akan pasang dekat side mirror punya screw ni. Jadi aku akan letak macam ni lah, dekat sini. Aku tak nak tebuk apa-apa dekat aku punya cover set, jadi aku letakkan kat sini. So masa kalau korang beli dapat, benda ni tegak sebenarnya, tapi aku dah bengkokkan gunakan ragum. Jadi aku bengkokkan untuk letakkan dekat sini, so senang nak nampak lah. Okay, so aku dah cabut dah aku punya side mirror. Lepas tu aku sarankan korang buka dulu cover-cover. Tak perlu buka macam aku buka ni, ini dah bogel sangat. Just buka cover depan, cover CDI ni, yang bentuk V ni. Lepas tu dengan cover tepi sebelah kanan, cover yang ni lah, korang perlu buka ni je, 2 tu je. Aku buka banyak-banyak ni sebab aku nak memudahkan korang nampak kat mana aku pasang kabel-kabel ni. Sekarang aku akan sambungkan wire-wire ni. So korang boleh tengok lah. So aku gunakan 3 jenis code color, merah, hitam dan kuning. So wire kuning ni aku akan cucukkan dekat wire kuning hitam, iaitu wire ke coil api. Wire terminal hitam ni aku akan cucuk dekat wire warna hijau dari meter ni, iaitu wire ground ataupun negatif. Dan yang merah ini akan aku cucuk dekat kabel warna hitam.
So ini adalah untuk wire positif. So dalam video ni aku tak pasang meter punya background lampu. Aku tak nak pasang. So aku akan menghidupkan gunakan 3 wire ni je. Yang ni aku biarkan kosong. Okey, bila korang dah tarik wire ni sampai ke koil api, wire warna kuning ni korang akan pasangkan dekat sini. Iaitu wire ke koil api ni lah. Wire kebiasaannya warna dia wire hitam merah. Hitam dan merah. Majority hitam dan ada line merah. So, itu wire signal untuk koil api. Kemudian wire warna hitam ni aku akan pasang dekat skru. Kau nampak lubang ni? Ni tempat skru CD koil api. Jadi aku akan lilit dekat skru koil api. Tapi aku tak lilit lah. Korang boleh lilit. Ni ada dia punya clip dia, terminal dia. Jadi aku akan lilit dekat terminal ni. Untuk wire warna hitam iaitu wire ground, wire negatif. Dan wire warna merah pula, wire positif, aku akan pasang dekat wire kunci. So, dekat kunci ni akan ada keluar 2 wire. Satu merah dan satu hitam. Jangan korang pasang dekat wire warna merah ni. Sebab wire warna merah ni adalah direct daripada bateri. Jadi, bila korang pasang dekat wire warna merah ni, meter korang akan sentiasa on. Jadi, lama-lama bateri motor korang akan habis. Jadi, seeloknya, kabel merah ni ataupun positif terminal sambungkan dekat wire warna hitam ni. Bila korang on kunci, baru wire hitamnya ada current lah.
So dah siap. Jadi aku akan pasang semua body aku balik dan aku akan tunjuklah meter ni macam mana bila dah hidup enjin. Okey, sekarang aku dah siap dah pasang cover set semua. Jadi kita akan try start lah. So on. Ni meternya. So dia naik. So itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, share dengan kawan-kawan, komen jika ada pertanyaan. Sekian, terima kasih.